apa yang panas sangat Moderna yang terbaru ni? Sebenarnya Moderna Z15 ni dia didatangi dengan compression ratio 12 je. Jadi compression ratio 12 tu sangat tinggi dan dia antara paling tertinggi dalam kelas 150 untuk kategori kapcai. Even A15 pun 11, Rider FI pun 11, Y16 pun 10 je. Jadi dia 12 dia punya nisbah compression dia dan sangat tinggi gang. Itu dah macam korang main piston high com. Macam korang boleh tengok ni, dia punya starter dia besar gang. Starter dia besar Mana yang geng-geng modi yang selalu pakai piston high com tu, memang dia akan convert pada starter yang besar lah. Sebab kalau tak, starter tak cukup kuat untuk hidup engine tu. Jadi bila compression ratio tinggi ni, biasanya engine memang high performance. Dan yang kedua, twin cam real Dodge pakai shim. Itu korang lah yang cakap kan. Korang kata twin cam yang real ni lagi power. So inilah dia Moderna bagi. Ni antara dua benda dan dua faktor yang aku personally aku suka. Maknanya twin cam real Dodge, compression ratio tinggi, satu gabungan yang memang sangat performance lah. Apa-apa pun kena test top speed juga baru dapat tahu dia punya performance macam mana. Dan lain-lain basic spec, meter digital, ABS tapi depannya, belakang tak ada. Fork dia besar dia punya diameter dia. Bila jalan kat Malaysia ni, kalau korang pakai fork yang besar macam ni, bagi aku solid lah. Dan fork dia diameter lebih besar daripada Y16. Y16 kecil sikit, yang ni besar sikit. Ini macam exhauster belakang KYB dapat, LED signal, lampu depan komplit semua LED. Jadi untuk 8,500 memang barang memang solid. Bukan asal boleh je motor ni. Memang dia bagi aku up to date punya barang lah, senang cakap. Antara kekurangan yang aku tak suka adalah dia punya keyless dia. Dia dah bagi keyless, dia dah ngam lah bagi keyless. Cuma problem dia satu je, bila kunci dah ada dekat korang, sepatutnya macam keyless yang lain, apa-apa motor pun yang ada kat market sekarang, bila dah keyless, bila kunci dah ada di sini, sepatutnya tekan dah boleh. Tapi korang kena stick keluarkan kunci, manually tekan bak hijau, baru dia boleh on. Kalau katalah korang kunci ni korang dah simpan dalam bag, korang dah zip, korang dah simpan dah apa, tak kisahlah mana-mana korang simpan kan, dah satu kerja pula kena keluarkan, tekan benda ni baru boleh on. Kalau tak boleh, nampak. So macam bagi keyless tapi serupa tak bagi keyless. Bukan nak komplain lah, tapi dah halang bagi keyless, patutnya tak perlu dah lah tekan benda ni kan. Aku tak tahulah, aku yang tak reti ke, tapi aku dah kodik memang tak boleh. Even kunci kat sini tak boleh. So tu salah satu kekurangan dia lah. Dan kedua, dia punya engine dia. Okay, engine dia sebenarnya agak kasar tau. Aku tak tahu daripada video ni korang boleh dengar ke tak, tapi jom aku try start dia tengok. Mungkin dalam video tak berapa dapat capture sangat lah, tapi personally kalau tanya aku, engine dia sebenarnya agak kasar sedikit. Mungkin compression ratio dia tinggi, ataupun memang karakter engine dia macam tu ke, aku tak pasti. Tapi sebelum ni aku bawa Yasuko pun dia tak adalah rasa gegar tu. Maksudnya gegar bila bawa tu aku rasa macam dia macam bertukang sikit engine dia tu. Dia macam bertukang sikit. Dan satu lagi, bila kita bawa dalam, korang tak kisahlah korang bawa gear 5 ke ataupun gear 6 ke, bila korang nak cruise, korang dah dalam sesatu gear tu, bila korang main throttle macam ni kan, dia macam lag sikit. Dia macam lag sikit untuk cari power. Dan bila dia lag tu, dia punya kasar dia tu lagi terasa lah. Aku tak tahulah itu nak dikatakan sebagai satu kekurangan ataupun tak, sebab dia boleh jadi memang karakter engine dia ke, aku tak tahu. Tapi itulah dia. Kalau personally, kalau tanya aku, tak berapa selesa lah bawa. Tapi bila kau dah bawa high RPM, kau dah pulas tinggi semua, dia okey je, tak ada masalah. Dan satu lagi, power dia lambat sikit keluar. Power dia lambat sikit keluar. Macam mana aku nak cakap, korang tengok dulu video ni. Sekarang tengah gear 2 kita test tengok. Dia lambat sikit. Okay, macam mana korang tengok tadi tu, tak kisahlah korang berada di gear berapa sekalipun, bila korang pulas, dia sebu sikit. Daripada awal to mid tu dia sebu sikit. Bila mid to top tu, baru dia dah, baru power dia mari. Satu lagi kekurangan yang aku lupa nak kongsi dekat korang. Ni lah, korang tengok oil filter di sebalik cover set ni lah. Kalau korang kerap servis, kalau sebulan 2 kali korang servis, sebulan 2 kali lah korang kena buka kepuk tepi ni lah. Tak berapa bagus lah kena buka kepuk ni, sebab takut lama-lama nanti kan klip patah, skru loose ke apa kan. Nak tak nak memang kena buka juga
cover set tepi ni baru boleh keluarkan oil filter ni. Kalau tak memang dia tersangkut, nampak ni. Dia tersangkut. Kalau korang servis kat service center tak ada masalah, tapi kalau korang servis sendiri, jadi satu kerja lah nak kena buka benda ni baru boleh keluarkan oil filter. Apa-apa pun test top speed dulu. Kita tengok macam mana motor ni ada go ke tak ada go ke kan, ataupun spek power hanya indah kabari rupa ke, kita tak tahu. So jom, let's go. Jujur cakap lah, aku agak kecewa lah geng sebenarnya kan, bila masterpiece yang telah dibagi oleh Modenas, macam korang sendiri cakap, real Dodge lah, twin cam, 6-speed gearbox, dan bentuk body yang sangat aerodynamic, potong angin, dan yang paling power sekali adalah compression ratio dia 12. So bila kau dah bagi spek macam tu, aku expect at least saing-saing rider lah, 1.4 GPS ke kan, 1.45 GPS ke. So sangat jauh lah ketinggalan lah sebenarnya kalau nak compare dengan kompetitor dia. Sebab 127 GPS tu sebenarnya Y15 standard hilang, 126, 127 GPS cut off. Kalau Honda RFS tak silap aku 129 GPS cut off, dan Y16 lebih kurang 128 GPS. Paling tinggi rider lah, rider semua orang tahulah, keluar kilang pun 15 GPS boleh dapat. 140 tadi pun sebenarnya dia belum cut off, dia belum cut off lagi, dia pick up power ada, cuma top speed dia tu lah, dia ujung-ujung tu dia macam menung sikit. Sekali lagi aku ulang, untuk harga 8,000 sangat berbaloi lah geng, sangat berbaloi lah. Cuma kalau korang betul-betul kejar top speed, betul-betul nak performance, betul-betul nak menganjing rider, memang tak dapat lah, memang tak dapat. Jauh sekali lah, jauh sekali kalau nak main dengan rider, tu je lah. Tapi kalau korang just nak pakai pergi kerja, ulang balik kerja, buat daily use apa semua, sesuai geng, sesuai. So sampai sini sajalah video aku untuk kali ni. InsyaAllah mungkin aku akan cover lagi bersama Modenas ni kan. Kita jumpa lagi dah video yang akan datang. Assalamualaikum.